Dalam dunia yang semakin maju dan kompleks, ada satu kumpulan unsur yang jarang disebut dan diberikan perhatian semasa mempelajari sains sewaktu di zaman sekolah. Tanpa mereka, dunia moden akan lumpur. Dan kita mungkin perlu hidup seperti masa silam. Berkomunikasi dengan asap dan menconteng gua. Pentingnya kumpulan elemen ini kerana merangkumi ekosistem teknologi masa kini. Dari sekecil-kecil telefon pintar, kereta elektrik, turbin angin, hingga ke satelit dan sistem pertahanan negara. Unsur ini dinamakan sebagai Rare Earth Element, REE, atau bahasa Melayunya, unsur nadir bumi. Bunyinya macam eksotik, namun hakikatnya, inilah teras kepada revolusi teknologi dan ekonomi moden dan masa depan. Teruskan menonton. Apa itu rare earth? Rare earth bukanlah rare dari segi kewujudan. Unsur-unsur ini sebenarnya banyak terdapat dalam kerak bumi. Tapi apa yang menjadikannya nadir ialah kesukaran untuk mengeluarkan, memproses dan menapisnya secara ekonomi dan mesra alam. Unsur-unsur ini selalunya berada dalam konsentrasi rendah, bercampur dengan bahan-bahan lain, yang mana kadang-kadang turut mengandungi bahan radioaktif seperti thorium. Justru, perlombongan dan pemprosesannya melibatkan kos tinggi, risiko kesihatan dan kesan alam sekitar yang besar. Walaupun mencabar, unsur ini sangat penting untuk ketamadunan manusia. Tanpa unsur seperti neodymium, dysprosium, europium, cerium, dan gadolinium, dunia moden takkan berfungsi. Sebab kegunaan mereka merangkumi magnet kekal yang digunakan di dalam motor EV, drone, dan turbin angin. Elemen penting pada paparan skrin dan lampu LED. Pemangkin dalam penapisan minyak dan sistem pencucian gas. Peralatan MRI, sonar dan sistem pertahanan canggih. Dengan kata lain, rare earth ialah bagaikan komponen enjin yang senyap-senyap menyokong keseluruhan ekosistem teknologi tinggi dan ekonomi hijau. Bahkan ada yang menyamakan kepentingan rare earth hari ini sama pentingnya dengan peranan minyak pada abad ke-20. Siapa kuasai dunia rare earth? China menguasai pasaran global dengan lebih 85% kapasiti pemprosesan rare earth dunia. Ini bukan soal siapa ada biji paling banyak tetapi siapa yang boleh proses, pisahkan dan ubah jadi bahan yang boleh digunakan. Negara-negara lain seperti Amerika Syarikat, Australia, India dan Brazil memang ada rizab, tetapi negara-negara ini belum cukup bersedia dari segi teknologi dan infrastruktur untuk mencabar dominasi China. Situasi ini mencetuskan kebimbangan geopolitik. Apa jadi kalau China menggunakan dominasi ini sebagai alat tekanan atau ugutan perdagangan? Maka, dunia mula mencari alternatif. Dan salah satu negara yang mendapat perhatian ialah Malaysia. Kenapa? Rizab yang besar. Malaysia dianggarkan memiliki lebih 747 bilion ringgit nilai rare earth dan lokasi tumpuannya berada di Terengganu, Kelantan, Pahang, Perak dan Kedah. Kedua, memiliki jenis unsur bernilai tinggi. Malaysia ada banyak unsur berat yang lebih sukar diperoleh di tempat lain. Ketiga, kaedah perlombongan lebih bersih. Malaysia menumpukan kepada teknik in situ leaching iaitu suntikan bahan pelarut ke dalam tanah tanpa perlu melombong besar-besaran. Ini mengurangkan kesan terhadap hutan dan komuniti. Keempat, sokongan dasar kerajaan. Melalui Pelan Transformasi Industri Mineral Nasional 2021 hingga 2030, kerajaan menyasarkan untuk membina rantaian bekalan penuh dari lombong ke produk akhir. Kesan ekonomi rare earth kepada Malaysia sangat besar jika diurus dengan baik. Pertama, sumbangan sehingga 8 bilion ringgit kepada KDNK menjelang 2030. Lebih 24,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi dalam sektor hijau dan teknologi tinggi boleh dihasilkan. Peluang pelaburan melebihi 100 bilion ringgit dari dalam dan luar negara. Penubuhan kilang pemprosesan, pusat penyelidikan dan industri hiliran seperti pembuatan supermagnet untuk EV dan turbin angin. Selain itu, negeri-negeri yang mempunyai sumber seperti Kelantan, Terengganu dan Perak boleh menjana hasil royalti, lantas mengurangkan kebergantungan kepada hasil minyak dan kelapa sawit.
Namun, tidak semuanya indah. Cabaran tetap wujud seperti teknologi pemprosesan belum cukup maju. Malaysia kini banyak mengeksport REE dalam bentuk karbonat mentah. Situasi ini agak merugikan kerana tidak memaksimumkan keuntungan dengan penghasilan end produk di Malaysia dan barulah ekspor ke luar negara. Nilainya lebih tinggi berbanding ekspor secara mentah. Pelabur mahukan polisi yang konsisten dan insentif yang menarik bagi melabur dengan nilai yang besar pada tempoh yang panjang. Namun, beberapa projek perintis telah pun bermula seperti Linas Malaysia di Gebeng, kilang pemprosesan REE terbesar di luar China. MCRE Resources di Perak, projek perintis menggunakan teknik in situ. Projek Sungai Wang di Pahang, projek pelumbungan REE bukan radioaktif yang pertama diluluskan kerajaan negeri. Rare Earth ialah strategi, bukan sekadar ekonomi. Jika Malaysia mampu membina ekosistem yang penuh, dari pelumbungan hingga ke produk akhir, kita bukan saja menjadi pemain utama ekonomi global, bahkan menjadi kuasa utama dalam teknologi dan tenaga bersih. Ini juga membantu ASEAN mengurangkan kebergantungan kepada China dan meningkatkan kedaulatan dalam rantaian bekalan global, terutama dalam teknologi hijau seperti EV, grid pintar dan tenaga boleh diperbaharui. Unsur nadir bumi mungkin sedikit dan kecil, tapi ia membawa harapan besar untuk dunia yang lebih bersih, moden dan berkekalan. Malaysia ada bahan mentahnya, dasar yang sangat menyokong industri, dan lokasi geografinya yang strategik. Namun, keberhasilannya bergantung kepada satu perkara, bolehkah kita majukan industri ini secara bijak, lestari dan beretika? Dan di sinilah bermulanya perlumbaan bawah tanah bagi menentukan siapakah yang bakal menguasai masa hadapan.